etnik Rohingya ini ditangkap di Cox's Bazar dan mereka ini adalah teroris. Mereka ini adalah pengganas-pengganas yang mengangkat senjata di negara mereka. Ini isu negara yang makin kritikal. Apabila kita buat live, apabila kita cerita kepada rakyat, live kita dikena shadow, live kita kena ban. Kerajaan hanya pandai ambil tindakan kepada akaun-akaun yang benar, akaun-akaun yang ori saja, tuan-tuan. Ini akaun-akaun yang didaftarkan atas nama rakyat Malaysia, kerajaan ambil tindakan. Tetapi melibatkan akaun-akaun luar negara, melibatkan akaun-akaun pendatang haram, apa yang kerajaan buat? Ini amat memalukan, tuan-tuan. Saya bagi contoh, bagaimana etnik melibatkan pelarian Rohingya ini boleh main media sosial, boleh dapatkan SIM card, boleh melayari internet, boleh jadi influencer, boleh jadi Facebookers, boleh jadi TikTokers, boleh jadi YouTubers. Macam mana ini, tuan-tuan? Dengan terang, dah terang lagi bersuluhkah? Cukup jelas, tuan-tuan. Sampai beliau tidak takut bagi tahu secara lapangan, beritahu di media sosial, beliau adalah seorang Rohingya, seorang pelarian Rohingya yang lahir di Malaysia ini. Dengan jelas, dia bagi tahu dengan jelas. Bermakna saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia bahawa kalau seorang itu adalah etnik Rohingya, emak bapa Rohingya, beliau lahir di Malaysia, beliau ini juga adalah etnik Rohingya. Walaupun lahir di Malaysia dan beliau ini tidak ada dokumen selain pemegang kad UNHCR. Ini kad UNHCR ini bukanlah dokumen diri kepada etnik pelarian ini, tuan-tuan. Dia bukan dokumen. Dia tidak boleh ambil kad UNHCR pergi beli SIM card, tak boleh. Dia tidak boleh ambil kad UNHCR untuk nak daftarkan di mana-mana rangkaian media sosial ini. Tak boleh. Apabila tak boleh, bagaimana dia naik main media sosial? Bagaimana boleh menjadi influencer? Bagaimana boleh ada followers puluhan ribu, tuan-tuan? Aja, biarkan mereka ini terus bebas. Ini yang saya nak bagi tahu, tuan-tuan. Ini kalau melibatkan Rohingya juga tidak boleh. Melibatkan pendatang haram juga sama, tuan-tuan. Ini sama sahaja. Bagaimana dia orang ini? Boleh beli SIM card, boleh beli smartphone. Selepas itu boleh melayari internet, boleh daftar di akaun-akaun, boleh buka akaun TikTok. Macam mana ini? Ini sebenarnya satu kesalahan, tetapi langsung tidak diambil tindakan. Bagaimana warga asing ini boleh naik Grab? Tuan-tuan, dia orang naik Grab bila dia orang ada sekatan jalan raya. Bila ada sekatan jalan raya, dia orang ini tidak ada dokumen, pemandu Grab ini boleh kena tangkap, tuan-tuan. Ini bahaya. Pemandu Grab ini boleh kena tangkap. Sebab apa? Sebab ada pendatang haram di dalam kenderaan dia. Tapi pemandu Grab takkanlah setiap kali warga asing ini nak naik kenderaan dia nak kena cek dokumen. Takkanlah pemandu ini nak kena cek setiap kali warga asing nak naik Grab. Oh, minta mula dokumen, minta pasport, nak tengok hidup ke mati ke apa. Takkan ini nak berlaku, tuan-tuan. Sebab apabila menggunakan aplikasi Grab ini, sudah tentu sesiapa yang daftarkan Grab, sesiapa yang daftarkan SIM card, yang daftarkan apps ini, dia orang boleh menggunakan rangkaian ini. Dia orang boleh order Grab ini secara online menggunakan aplikasi yang disediakan, dan nak menggunakan aplikasi ini mestilah rakyat Malaysia ataupun warga asing yang ada pasport, yang ada dokumen. Sebab itu Grab akan ambil saja warga-warga asing ini.
Ini tuan-tuan cukup teruk dalam negara sekarang ini.